Okey, morning Kita ada kat JT. Pengkalan JT Jazli ya, Belly. Dua Belly kita. Li. Selamat semua. Kita ada trip ni, jigging malam candat, besok bottom trip. Bila tah dapat tidur. Kita beracar dengan Kuari tengah set up dulu. Player kita tengah masukkan barang dulu Moga ada manis-manis tip kali ni. Okey. Bismillah. Ecet. SU ni buat sendiri. Nak kedudukan SU biar macam gini Sebelum ni biasa beli di kedudukan dia macam gini. Kedudukan dia macam gini. Tak sesuai lah. Tak sesuai lah. Ni biar ada terkangkang ini. Nampak ni kedudukan jig Sekarang ramai orang nampak normal tapi gigi. Ni deki tak guna. Dia gutulkan semua. Okey. Kita dah sampai spot. Kita menggunakan Black Ninja PE 13. Bismillahirrahmanirrahim. Jig 85 gram. Air tengah slow ni Tekom bagi pakai Kalau tidak jig 100 gram. Mantap Takut dia jolok atas. Apa tu Iya, ini dia yang kita mahukan. Yes. Kali kedua dah. Monster Dam. Mantap Zik. Jap. Biar Zik. Kuari. Come here baby. Kuari. Aduh. Kuari. Anak beracar relax je biar dia gantung. Alright. Come here baby. SC Hook by HC Angler Mantap. Guys, Yazid kena. Yazid kena garet. Mantap. Okey, kuari. Mantap. Okey, SC Hook by ni Power juga SC Hook ni. Zik, macam mana? Dah kena karen giri Zik? Zik, macam mana dah kena karen giri? Fast jig, mantap. Dah Zik dah ada ekor Kemudian situ. Alamak. Jap, kok. Nak ambil gambar? Allah. Okey, tak apa. Video ada. Okey, SC Hook by HC Mantap guys. Buat sendiri Power je Okey, ada nombor 1 kau. Jadi apa je nak.
Acai. Awi. Jadi. Saya bersama Melayu Master. Abang. Dah. Gurado. Hebat. Black Ninja PE 13 power. Yap. Aku terkejut kenapa tali aku dengar aku nak depan ni. Diorang yang kat tinggi lah. Okey. Ha, layan lagi. Ada. Alhamdulillah. Mantap. Isan. Mantap. Ada ada juga ah. Ke berbelit tadi eh? Kena body. Kena body. Ha? Woo! Mantap. Beraca apa kena? Beraca apa? Faruk. Sana Fi. Mantap. Alhamdulillah. Woo! Woo! Ayah lepas lah Din, kau punya tadi. Alhamdulillah. Cai. Give me 5. Woo! Faruk. Lah. Okey, Rafi. Ni jiga. Aku biar masak. Ya. Tunggu. Aku tengah foto ikan nak masak. Kena. Mantap. Ada gancu lagi? Aku tolong gancu. Raya agak raya kau. Sana pun kena. Apa bagi bro ambil atas. Bro ambil. Mantap Rafi. Ayam ni tadi. Mana besar. Ni kau rekod eh? Depan ni. Diorang yang kat tinggi lah, hendah. Ha, layan lagi tu. Alhamdulillah. Woohoo, mantap. Angkat Okey, mantap. Dekat dia lompat. Mana? Ambil tu. Kayu. Ada video eh? Takut badan. Ada. Oh, ada sangkut badan. Mantap, Faruk. Boleh, ada lagi. Masuk dulu. Double strike. Rafidah dengan Acai. Belakang sama. Ada juga. Kau belit tadi eh? Kena body. Mantap. Beraca apa kena? Beraca apa? Faruk. Cancel. Mana Pi? Mantap. Cancel. Alhamdulillah. Rempit. Ayam lepas lah dia punya tadi. Alhamdulillah. Cai. Bye. Faruk. Ya, itu ngangam naik. Okay guys, mantap.
tak rekod saya. Lauk dah nak siap Angler-angler semua tengah rancak tangkap tenggiri ni. Lauk ikan asam pedas tenggiri. Masa ni video daripada Rafi masa ni tenggiri ketiga ke keempat dia tak rugilah aku bawa geng-geng aku yang biasa mancing dengan aku dekat Tanjung Lompat. Biasa kita orang main bottom je, sesekali main jig pula kan. Mantap Din, akhirnya. Boleh Din. Ya, semua lesan tenggiri. Mantap. Akhirnya. Ni, tengok ni. Alhamdulillah, ses rempit. Okay guys. Dah spot 8 spot dah pindah pelantar minyak sana. Sana pelantar minyak jauh. Okay. Tenggiri ada berapa ekor bang? Dekat 20 ekor ada. Tenggiri dekat 20 ekor Alhamdulillah. Allah bagi rezeki Dia seorang saja 5 ekor. Power. First time jigging gasak. Oi. Kalah aku oi. Okay guys. Penuh. Candat. Pakai duel Sotong baru ada berapa ekor. Kita on the way masak paprik Ni semua saya dah siap potong. Lagi kita masak paprik sotong. Indahnya ciptaan Allah. Nice view. Okay, malam nanti mesti ada kejadian pasal malam bot penuh tu belly 1, belly 2 dekat sana Yang aku naik ni belly 3. Cak. Okay guys, kita masak paprik sotong fresh Yang ni untuk malam nanti. Untuk malam nanti tom yam sotong. Okay, ini suasana malam di Terengganu Bila sekejap. Rapu sampai nak. Okay semua okey kita nak masak Maggi sotong pula. Pukul 12. Maggi dah standby. Jadi ni apa? Dah Saya lapar tak lapar lah orang kata. Tak lapar kau order macam-macam. Lapar. Biasa dia makan. Maggi sotong fresh. Padu. Mantap sambil candat. Maggi sotong mantap. Ni tak tutup aurat jantan ni. Ni. Tak tahan Guys.
Pagi baru dia gasak balik tu dah sotong-sotong. Kat pukul 5 pagi dah. Okay Rafi Hantar. Ni datang Terengganu cari kerapu kukuk. Ya, itu dia. Mantap Wi Wi aku ni. On the way. Dah, ni bahaya ni. Bahaya. Kau kata. Guys, berlendir guys, dia bagi guys. Well code 15 guys. Well code 15 guys. Ada benda kita boleh buat sendiri, kita buat sendiri. Okay. Kita sendiri faham. Macam ni kalau nampak dakwat potong apa kan. Ni kain ada tau. Tak apa. Kita tolong cuci, tolong. Berapa dakwat ni kalau lama-lama dia lekat tau. Dawat ni. Jahat dawat dia. Oh, ada lagi. Ni nampak dawat dia. Lendir. Baiklah aku ni tinggi. Ni. Ada buat. Okay guys, mantap. Pukul 7 kita menuju ke Bottom Drift. Pukul 7.19 cuaca tak mengizinkan untuk pergi lambat. Tak sampai ribut. 1 meter. Keadaan langit dah agak cerah sikit. Jadi kita boleh menuju ke Bottom Drift Ni kita nak cari umpan dulu. Cari umpan dulu. Baru boleh Bottom Drift. Okay, kalau hujan lebat kita cari umpan dulu Umpan dulu. Panas dah. Panas dah. Tak tahu panas lagi ke tak. Ini dia umpan untuk Bottom Drift. Cek umpan dulu. Penuh satu bakul baru kita boleh Bottom Drift. Ni. Okey. Tengah kita menuju ke spot Bottom Drift yang akan mengambil masa dalam sejam. Yang dah setap
Baling mana? Depan. Okey. Sudah sampai spot. Tadi dah bunyi horn pertama untuk standby pegang batu. Ni kita set up ni dua mata Adik kat belakang. Dia seorang je pakai spinning. Tapi dia fighter, aku tak risau kalau dia pakai spinning. Aku dah mancing dengan dia lama jugalah. Dia spinning dia power lah. Saya kena punya kawan naik lah. Dah jauh tersasar dari spot ni. Alhamdulillah. Mantap. Main kosong lopak memang berlumpur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baling kena serentak selari. Ni trip botol ni kita pakai batu saiz 12. Sebaiklah dah biasa guna kat tanya lompat Jadi dah lali lah. Mana geng-geng lain tu tak biasa batu 12. Diorang kata setahun sekali saja merasa batu 12. Nawi kena. Rapi pula kena. Aku pula. Dia jenis ikan sini dia jenis ambil lembut dia. Tapi bila kita hook padu Yazid pula kena. Sudah. Wah, merah. Weh. Ganju. Ya, aku pula kena guys. Rafi, mantap Rafi. Setup sini minimum mesti 60 LB Kalau kurang tak payahlah potong tu sebab kita ikut setup sini lah. Lain tempat lain setupnya kan. Asal tu Abi, kau hari lupa orang kat sini ke? Sebelah ada tak? Sekejap. Lambat lagi ni. Rod S10 S10 Shark Power 4. Apa ni? Ya, ikan kedua saiz yang sama macam tadi. Ya, itu dia. Mantap. Alhamdulillah. Ya, spot yang ketiga ni dia lain macam sikit
Otak kasar-kasar lah. Daripada first spot dia ikan kecil-kecil atau besar-besar. Tapi spot kedua tadi pun ada boron. Sayang merah tadi dah timbul. Aduh. Itu orang cakap rezeki mata Rezeki mata. Nampak? Nampak? Letak terus kena Aku malas aku macam mana? Penat bahu. Aku letak dekat perut dah. Sembai. Bila drift ni, bila dah sampai dasar jangan lepaskan apa tali lagi biar je sebab drift kan. Bot nerek dia. Mantap Faruk. Ni. Mantap. Faruk Aduh, tadi encik di belakang, anda depan patut ada rekod video. Tak, aku seorang. Aku dapat banyak set tapi semua aku lepaskan balik. Oh. Boleh buat Hari lewat tu itu kan. Boleh tu. Lain. Dari kau nak apa? Tombok. Kasar tombok. Kasar. Power. Rafi. Mana ada? Woi, takkan ambil tali. Woi. Ada. Toleh kanau. Pakai, Fi, pakai. Ya. Ai. Weh, dia lekat ni. Dia pergi. Aduh. Track keluar ni. Tak apalah, elok Ada punya. Ada sambung. Akhirnya kan berbelit tadi dah tak ada dah. Apa we suspek? Tolong tarik dia, aku punya rambut ni tinggi ni. Tolong tarik. Ya. Mantap guys. Kuari dah boleh ganti kuari dah ni. Saya dah pandai naikkan ikan ni. Okay, inilah kenikmatan bila berada di lautan. Kari mama. Din. Tidur lagi tu dia. Dia kalau orang dari tu kan, dia bau ni aku rasa lagi tak boleh. Bau apa? Bau kari. Terengganu. Air sini 60-70 meter pesan siap-siap ni. Kita orang walaupun semalam jigging, malam tadi candat, ini hari botol dia alhamdulillah masih diberikan tenaga untuk terus berjuang.
Ya, ini dia. Ya. Okey, Ninja Motion Jacker Power berapa? Nabi, power berapa? Type 4. Type 4 Okey, tak apalah. Kuari tengah gantikan kita gantikan dia. Naikkan ikan. Shuriken senyap. Kongsi ikan. Tak ada sawo. Alhamdulillah. Ninja Motion Jacker Type 4. Lawan monster. Kita kebal. Naik atas tu. Okey. Dah pukul 5 Pukul 5. Okey. Kira spot terakhir lah ni. Mereka tengah jelajah ni dah kira dekat kawasan pulau Tadi kita main luar. Memang tak nampak pulau, tak nampak apa. Jauh juga tadi. Masa nak sampai ke sini dalam 2 jam. 2 jam juga tu. Tekong cakap anggaran perjalanan kita ke luar tadi 130 kilometer. Yazid kat belakang. 2 poin. Kena macam kasar Iya, merah sudah. Merah Bagong sudah. Bagong. Ekong kata bagong. Wow, bagong. Yazid. Power. Power. Spot kena Spot terakhir ni Alhamdulillah cuaca linang. Merah tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Menuju ke darat dah set trip. Okey, semua. Wah, ni tu owner dia. Aduh. Ada pagi gila ribut ni. Alhamdulillah. Cat report Sotong ikan ini buku isi dulu. Ini cumi-cumi. Ini 20 batang. Okey. Jadi 2 hari 1 malam India from ayat beci. Yang kita betul ambil gambar. Thank you Bro Acai Bro Acai. Ya. Thank you so much. Organizer dia seperti biasalah. Mantap. 2 hari I hate you so much. Okay. BBIP 3 Buat belly spot fishing. Pantai Penarik Terengganu. Ni man of the match Merah Bagong. Ya, ikat dia 2 hari. Mantap. Mantap.